Pemain warisan yang korang tunggu-tunggukan dah pun sampai, geng. Selamat datang kepada Hector Havel dan Gabriel Palmeiro. Kedua-dua pemain ni dah pun berada dekat SSI training bersama dengan skuad Harimau Malaya. Hector Havel, pemain warisan pertama daripada Belanda, baru saja berusia 28 tahun. Favorite position, bermain di bahagian attacking midfielder, dan kelab semasa beliau bersama dengan Portimonense, kelab Division 2 daripada Portugal. Pengalaman yang cukup berharga bagi aku, dia pernah bermain dekat Europa League bersama dengan kelab AEK Larnaca, kelab daripada Liga Cyprus. Gabriel Palmeiro, pemain warisan daripada Spain yang akan gantikan tempat Daniel Tin dan Corbin Ong yang bermain di bahagian left back. Masih muda lagi, baru berusia 23 tahun, dan kelab semasa beliau bermain dengan CD Tenerife B yang bermain dekat Liga Division 4. Pengalaman yang cukup berharga untuk dia, pernah bermain di Copa del Rey. So geng, dua orang pemain warisan yang baru sampai ni bukanlah pemain yang berstatus grade A, tapi kita perlu try the process step by step, terus support skuad Harimau Malaya kita. Apa pendapat korang tentang pemain warisan yang baru ni? Cuba korang komen sikit.